Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. Hari ni hari Ahad. So macam biasa hari Ahad kita keluar ride kejap. Tak boleh lama pun sebab petang nanti aku nak pergi Melaka. Kemungkinan aku dengan Najahan macam biasa mungkin nak pergi Genting je kot hari ni. Lama dah tak pergi Genting. Bukan dah lama tak pergi Genting, maksud aku hari tu kan 2 minggu lepas pergi tempat lain kan. So pergi Genting pula hari ni. Tengok macam mana. Betul aku nak test tayar standard motor ni sebenarnya. Sebab ramai kata tayar ni okey. Tapi memang sejak aku pakai tu tayar ni okey je. Sebab dia macam medium soft tau. So dia agak okey sedikit lah berbanding dengan Ninja 250 aku dulu. Tapi tak tahulah macam mana kan. Kita tengok dulu, kita try dulu. Kita lain-lain corner sikit-sikit, geli-geli kan, tengok macam mana. Kalau okey-okey lah kan, boleh pakai lama sikit tayar ni. Sebab tengok feedback, ramai orang kata okey. Aku akan jumpa Najahan dekat Petronas lepas tol Sungai Besi. Kita isi minyak dekat situ lah. 3 bar ni banyak lagi tapi tak apalah. Isi minyak je standby, malas nak isi-isi lagi kan. Sikit lah kan. Sebab aku dah ada pengalaman dengan tayar lain kan. So kita macam yakin dengan tayar yang kita biasa pakai lah. So aku try dulu karak ni. Karak nak try Genting kan, macam mana performance dia. Sekarang ni pagi pukul 7 aku gerak lah. Aku rasa kita sambung nanti lah kot. Kan aku punya SD card kan nanti terpenuh pula kan. Sekejap kita tarik sekejap. Ya 5 boleh masuk dapat 18 rasanya. Alright, nanti sambung. Okay, Najan dah sampai. Jom. Aku rasa aku pun akan tutup kejap. Aku selalu dekat karak baru aku on kamera. Sebab nak save bateri lagi pun tak ada apa yang best pun lalu sini kan. Najahan in the house.
go. Aku rasa tak ada apa yang aku nak cakap, tak ada apa aku nak tunjuk. So aku matikan kamera dulu. Nanti dah sampai Gombak baru aku on lah. Okay. Alright, kita dah sampai Gombak. Dah sampai Gombak ni. Aku harap tak ada roadblock lah dekat tol Gombak tu. Pisang juga ni. Aku tak ada stiker L ni. Allah Akbar. Daripada itu aku nak beli stiker L tu. Tak boleh beli. Tak apalah, InsyaAllah tak ada apa. Pagi-pagi lagi ni. Selalu tak ada. Selalunya lah. Tak tahu lah kan. Tengok motor dah banyak lah. Motor dah banyak dah. Malas lah nak berhenti situ. Oi, bahaya tu. Cornering dengan tayar standard. Kita santai ya, sebab nak jalan kat belakang, jangan laju sangat. Kita ambil feel je dulu. Ni second time aku naik genting dengan Z ni. Sebelum sekali ya. Mana Jan? Dia jauh dah. Najan dia jarang nak push. Dia memang tak push dia. Macam ada construction ni. Posing sikit. Dengan cameraman. Oh, jalan. So far okay dengan tayar ni. Not bad, not to say me. Okay.
slow ni bang. Okey, tadi line putih tu agak goyang-goyang sikit. Jangan. Okey, bahaya. Okey, memang tak boleh lah. Memang tak boleh lah tayar ni. Tayar ni okey untuk jalan kering sahaja. Bila line putih ni, kalau dalam high speed kau memang akan goyang lah. Berbanding dengan Rosso 3 aku dulu, kalau cornering dengan line putih ni tak ada hal sangat. Sekarang pukul 7.55. Lubang. Harap tak hujan lah tu je. Jalan basah pisang aku baik. Alright. Okey lah.